mancing tu. Wah, tak tahan jiran sebelah tu. Jiran sebelah tak tahan. Oh, lah korang kalau siapa yang datang sini tepi bendang ni je. Jadi macam view dia ni okey lah sikit kan. Assalamualaikum. Rasanya tepi ni je masuk. Dalam sana tepi sana pun tu juga ada padi sawah tu sana. Kita nak pergi ke terminal Sekincan tapi tak ikut maps. So kalau maps dah kita diarahkan balik untuk lalu ikut jalan besar. Ikut map ni. Maps dah patah balik. Dah disuruhnya kita ni. Ini kita ikut laluan yang ni, tak pernah pula kita lalu kat sini kan. Ni kita ikut je lah. Sebab tadi kita beli kopi. Jalan tepi ni je lah. Tepi tu masuk je. Sebelah situ. Belah tu je. Kita tadi beli jus kopi. Memang disuruh ke jalan besar tadi tu. Sekarang dah sekolah jenis kebangsaan. Sekolah rendah. Oh ni jalannya dah, dia jalan datar. Tengok dah nampak padi sawah dia. Tu dah nampak padi sawah. Tu ke kanan pak. Kita dah hala ke padi sawah ya. Kawan-kawan. Ni padi sawah ni. Dah memang macam ni tak ada pak. Dia lalu. Tu padi sawah. Di sawah. Padi dia dah hijau dah keluar dah bulir. Dah keluar dah padi tu. Tapi tak kuning lagi lah, masih hijau. Cantik kan? Buka ya pak. Buka ni apa? Terus. Buka ni apa? Buka. Tak tu. Orang tu pun mancing tu. Wah, tak tahan jiran sebelah tu. Jiran sebelah tak tahan. Oh, anak. Ya itulah kalau buka bau. Tengok tu ada basikal yang macam gini, Kak. Nanti kita sewa jom. Duh, basikal. Basikal tayar ni. Tayar 4. Mau ni untuk pada ulat penggorek. Situ ini pun rasa tu tempat burung walet lah, sarang burung walet. Ahmad House. Inilah Ahmad tu. Oh, inilah yang keropok-keropok ke apa. Yang galeri tu Ahmad tu pak. Itulah Ahmad House itu. Dia memang dia tulis Ahmad. Itu bukan untuk rumah sewa apa. Dia tu macam gula-gula tempo dulu tu. Gula-gula dulu. Tu, cantik. Tunjuk. Tu. Rumah-rumah tengah bendang. Tapi tu ada kilat-kilat lampu tu, apa benda tu ya? Ujung macam tu bas ke? So berhenti situ pun. So parking situ pun. Tu pesawatnya sana, nampak di jauh tu. Cantik kan? Kiri kanan yang tengok sawah semua. Datanglah sini ramai-ramai. Pergi dekat Sekincan ni best. Siapa tu laju jangan buat kereta tu. Buru-buru. Masalahnya di jalan bukan jalan persendirian. Jalan beramai-ramai. Dapat pahal kan nanti. Cantiknya ya Allah. Tuh. Cantik-cantiknya. Inilah ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Pancing saja kerjanya. Oh, escort tu lah.
Bukan, memang dia naik motor itu. Motor besar. Ni tengah-tengah bendang macam ni. Ush. Skinchen Coconut Farm. Skinchen Coconut mana ya? Inilah hari Ahad, Sabtu Ahad ni dia buka tau. Yang sarapan tu pun gitu. Sabtu Ahad juga buka. Dia sarapan lah. Oh, di time macam gini lah nampak ni padi ni memang luas betul lah. Kita harus tu jalan sini ke? Rasa bukan jalan sini kita kan? Ahmad tu tak nampak pun kita. Kita sebelah sana pak. Tu yang ada kereta sana itu. Kita sebelah sana. Ni kita tunjuklah jalan nak menuju ke Terminal Skinchen tu ya. Sebab ada karnival. Kita tak tahu karnival ini boleh kita masuk ke tidak. Kalau memang tak boleh sebab parking tak ada, memang minta maaf banyak-banyak. Sorry, kita tak pergi. Kita tumpang lalu je. Kita pun tak tahu karnival tu karnival apa. Sebab sebelah dengan pesawat tu kan. Tengok gambar, tengok ada yang post tu. Padi gitu, kita pergi ni. Ini yang kita pergi. Sana lagi. Dia tutup galeri padi ni sampai pukul 5 saja. Lepas tu dah tutup lah. Galeri Museum Padi. Museum Padi. Galeri Padi. Yang kita gambar-gambar itu yang diorang suka photoshoot itu Galeri Padi. Yang ini museum. Yang kita pakai tiket itu kan RM5 ya tiket dia kan. Oh iya pak. Gambar kita ni dari belakang. Atau kita nak lalu dari belakang kan tak payahlah kan. Terus pak, terus boleh. Tuh, ni galeri padi, kilang beras rakyat Skinchen padi, galeri padi bukan museum tu. Bacaannya galeri padi. Kecil lah. Galeri padi, dia masuk tu RM5 je. Nanti kita akan dibagi beras. Dan berapa gram gitulah beras dia tu, 100 gram ke 150 gram. Dah tutup. Kita lalu dari bukan jalan biasa ni, yang agak ke belakang tu banyak kereta. Takut tak dan kita nak pergi kat situ ni. Tu pesawat sana tu. Tu sebelah sana. Ada yang harus tu belah mana kita harus pergi, tak ingat apa. Ada yang coklat tu gitu. Dekat coklat tu dia tu ada kilang yang satu lagi, bukan yang ini, satu lagi kilang tu. Itu beras di situ berapa ya? Beras yang itu pak, Eco Brown itu. Iya dia ini gambar-gambar. Ini mancing juga ni. Ini mancing juga lagi. Tak boleh jadi ni gitu. Kalau nak pergi macam kayak gini, nantilah cuti sekolah kakak. Cuti sekolah tadi. Nginap kat sini. Ni ramai orang minat sini. Ni apa pula sih banyak kereta ni di ni. Ini yang ni. Ini rumah ni macam rumah sarang burung walet. Tapi ada tempat dia untuk duduk tu. Tu tepi belah sana itu duduk tu. Ni yang mana satu best pula ni ni. Ni pak. Patut tadi ramai banyak kereta ni. Macam cafe. Jajak dia kita ada ni. Macam kafe apa gitu, kucing. Oh, kopi. Kopi juga. Have. Oh, kopi. Dah beli kopi. Kita beli kopi. Besar kan ni pun boleh kita duduk sini, tapi panas lah kalau dekat luar.
Patut pun ramai orang. Have kopi have. Namanya restoran Kopi Have. Bolehlah korang kalau siapa yang datang sini tepi bendang ni je. Jadi macam view dia ni okey lah sikit kan. Katanya ada live farm and cafe pun ada kat situ. Banyaklah kafe sini. Ni rumah sini ni. Sini rumah sini. Sini boleh ini. Ni itu Kampung Baru Kian. Kampung Baru Kian Sit. Sit A, Side A, Skincan. Tu. Gambar YB. Ni dia. KT99. Ni jual buah. Ni perumahan, rumah-rumah lah. Masuk sini pak. Tu satu lagi. Baru tu pesawatnya tu nampak tu. Oh yang tu bukan padi sawah. Dia orang buat kebun macam pokok apa tu ya? Pokok lemon, limau. Coconut farm ha. Oh ya, coconut farm. Tu gelap tu. Dah nak apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengah sawah. Udah nak hujan gelap. Tapi yang cantik di mana rumah besar tadi tu? Dah lepas dah. Oh ni rumah ni besar ni. Rumah siapa agak ni besar macam ni ya? Tengah sawah. Jenuh-jenuh boleh lah naik-naik ke atas. Pandang-pandang bendang kat belakang tu. Oh sebelah sana bukan bendang. Macam tanaman apa entah. Ini agak rumah bukan tu. Macam bukan rumah tapi macam tak ada orang duduk. Oh ini rumah yang nampak besar tadi. Tanah kosong dijual. Nanti dapat kita beli lah. Depannya dah sawah padi bah. Oh sedapnya. Tapi Cina semua. Sini memang iya lah dia semua ni. Oh ni depan sebelah sana. Ni belakang ni orang ni. Mana belakang ni. Kita lalu belakang rumah orang. Itu. Tu live farm and cafe. Live farm, coconut farm tu bukan di sini, ke sana. Di sana. Tak ada apa. Tu lah. Dah dua-dua pakaian tu, dah dua-dua tak ada lain. Apanya ada? Dia kejap ada, kejap tak ada. Tak boleh masuk lah. Sini je. Itu makan tu. Parking. Tengok ni. Dah tak ada parking dekat. Jadi sini. Tu. Tu sana tu. Memang dah tak ada. Kejap lah, jangan tutup dulu yang ni sebab kita tunjuk. Tu. Jauh sana itu karnival tu. Tu. Memang tu sana itu. Sini boleh kita sini parking sini. Sini. Tu. Kita nampak kan? Tu sana memang guarantee lah. Tak adanya kita parking tu. Kita tunjuk. Zoom sikit. Zoom. Tu. Macam tu. Ini juga pakai ketopong. Ini tak ada ni. Tu. Sana tu. Semua pada ketopong sana kan? Tokong sana lah. Kata nanti bas ambil. Bas ada tunggu katanya. Tu sana itu. Macam tu. Tu. Penuh ramai karnival tu. Oh ni sekarang ni. Ada bas sini dah. Tempat tadi sana lah. Mana ada bas tunggu tadi? Ada bas tak nampak bas. Tak ada bas tu. Orang ni pusing balik. Semua pusing balik. Ada bas ni. Enggak mungkin kita jalan-jalan tengah-tengah sawah ni.
Lepas ni kaki jauh tu untuk naik ke bawah. Situ orang tu ramai nunggu di situ. Nunggu Tapi orang China pa. Ya, tapi kat nunggu kat Dokong. Nunggu di sini nanti ada bas kan. Kita masuk kan boleh. Tak boleh je masuk. Mana bas ni Satlan? Itu orang tadi kan jalan kaki tu. Tadi yang kaki bas ni mana? Kalau ni itu bas tu. Tu basnya tu. Di sini je Pak, ini je. Ini sini. Okey, kita tunggu angkutan.